Aduh, kalah lagi. Kurang. Buatlah banyak kali dah. Mak, mai duit sikit nak top up boleh tak? Nak duit apanya? Bohong nak pergi top up. Bukan mak tak tahan nak pergi berjudi kan? Mak ni bukan berduit sangat. Alah mak ni, abang bukan minta banyak pun. Bukan sampai 100-200 pun. Lagipun abang bosan duduk rumah ni mak. Kita orang susah mak, bagilah sikit mak. Abang nak enjoy. Jo, hang sedap tak apa yang hang cakap dengan mak hang tu, ha? Hang fikir tak perasaan dia? Apa yang hang kata selama ni tu, dia tu mak hang, tetap mak hang. Alif, hang jangan duk kalut sangat pasal aku, ha? Hang kena ingat, kalau mak aku tak ambil hang duduk dalam rumah ni, aku tak tahu hang nak duduk mana. Dulu arwah mak ayah hang kawan baik dengan mak aku je tau. Hang tak duk sibuk sangat pasal aku. Awak siapa hang ada duit banyak mana sangat? Awak kerja tukang kebun ni. Tukang kebun ni aku tak masak lah weh. Masak mak. Hei, mak ni pun aku minta RM10, RM20 ya, bukan aku minta banyak pun. Bodoh punya motor. Ya Allah nak, kenapalah kamu macam ni? Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Bang Jo mana mak? Mak pun tak tahu Abang Jo hampir mana Alif. Mak ni, apa abang hang tu dah lalui macam-macam dah. Mak ni harap sangat satu hari nanti abang hang berubah. Itulah mak. Jo pun dia kena tahu. Kasih sayang seorang mak ni penting bagi dia sebenarnya. Tapi itulah, dia mungkin dah terjerat dengan dunia luar. Tak apalah mak. Alik rasa kita sama-sama doa je. Ari yakin doa mak yang ikhlas tu dapat mengubah Jo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kau ampunkanlah segala dosaku ya Allah. Kau ampunkanlah segala dosa anakku Johan ya Allah. Jadikanlah dia anak yang soleh ya Allah. Sesungguhnya dia anak yang baik ya Allah. Kau lancarkanlah segala urusannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kejauhilah anakku daripada segala perkara-perkara yang tidak baik ya Allah. Sesungguhnya hanya padamu aku mengadu ya Allah. Ya Allah yang Maha Mendengar, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan ku sembah melainkan Engkau ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Abang, bangun sahak ni. Bangun tak ke? Bangun sahak ke? Hei. Hei, nak bangun sahak pun susah. Suara apa ni? Wow, wow. Bapaknya mahukannya jadi seorang askar. Bukan cita-citanya, bukan impiannya. Dia terlalu muda tinggalkan keluarga.
Kamu pergi mana nak? Mak dah lama tunggu Johan. Mak rindu anak mak. Dah lama mak tak dengar suara kamu nak. Baliklah nak. Mak cuma nak kamu balik je. Mak rindu nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam Ju. Assalamualaikum. Mai kot ni mai kot ni. Siapa pula mai ni? Ju, anak mak. Ya Allah. Hang pergi mana selama ni Ju? Hang tak ingat kau kat mak sakit demam mak. Mak ada anak seorang ya. Tapi hang tak ingat kat mak. Sampai hati hang. Tak sangka anak mak macam ni. Mak. Mak, maafkan abang, Mak. Hang pergi mana anak? Tak ingat kau kat mak. Selama ni mak duduk ngalik je. Mak ni rindu kan? Hang ada ingat mak tak? Mak, maafkan adik, Mak. Mak. Abang minta maaf, Mak. Abang tahu abang tinggal Mak lama. Ya nak, mak maafkan hang nak. Mak pun rindu kat hang. Mak tahu tak? Sepanjang abang keluar, satu je abang rindu. Abang rindu senyuman Mak. Selalu Mak senyum sikit. Oh, manis je. Mak, saya ada benda nak bagi ni, Mak. Nah. Betul ni nak. Cantik nak. Wah, terima kasihlah nak. Ya Allah. Cantiknya. Terima kasihlah nak. Liv? Ya. Dulu. Ush. Kenapa? Liv, aku nak ucap selamat Hari Raya. Dan aku nak minta maaf lah tentang apa yang berlaku sebelum ni. Walaupun kita ni tak ada pertalian darah, tapi sebenarnya kita ni dah macam adik-beradik dah weh. Faham. Uish. Ada sikit untuk hang buah tangan. Pada ni Johan. Kok lah. Uish. Aku sebenarnya Johan kan, aku tak harap pun benda-benda mahal macam ni. Apa yang aku harap, hang berubah, hang balik sini pun berubah banyak pun dah okey dah. Tapi lah kan, cantik juga noh design ni. Cantik nah. Pandai yang pilih. Ada lagi tak? Oi, mahal ni sekeping pun. Amboi abang, kat mak tak ada ke? Lah, dekat Alif pun abang beli. Takkan dekat mak tak ada. Sabar mak. Nah mak, ni untuk mak. Cantiknya design ni. Terima kasih abang beli kat mak. Mak, mari dekat sini. Betul mak. Johan. Mak, ya. Ya. Ni baru makna sebenar, kongsi-kongsi raya. Raya. Tapi itulah. Ya. Sebenarnya aku pun dah belajar dah, Alif. Ya. Yang erti pengorbanan dan kasih sayang ni penting untuk satu-satu keluarga sebenarnya. Betul tu benar. Betul. Selamat Hari Raya anak-anak mak. Mak doakan semoga hidup kita semua diberkati Allah. Dan insya-Allah dengan izin Allah kita hidup bahagia anak beranak nah. Amin.